Bayangkan sekiranya kita membaca ayat Al-Kursi dan kita umat Islam sangat-sangat digalakkan dan fadilatnya terlalu besar bagi sesiapa yang membaca ayat Al-Kursi, kerana Nabi SAW menyebut bahawa man qara'a ayat Al-Kursi fi duburin kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illa an yamut. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Nasai. Maksudnya, sesiapa yang membaca ayat Al-Kursi, iaitulah ayat di dalam surah Al-Baqarah ayat 255, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, sehingga habis satu ayat. Sesiapa yang membacakan ayat kursi tersebut selepas daripada setiap kali solat fardu, yakni solat 5 waktu, maka Allah Ta'ala tidak akan menghalangnya untuk memasuki syurga, melainkan dia menemui ajalnya, iaitu mati. Iaitu setelah daripada dia mati, Allah Ta'ala akan anugerahkan kepadanya untuk memasuki syurganya. Ini kelebihan daripada membaca ayat kursi. Oleh kerana itu, jangan kita tinggal. Setelah daripada kita solat fardu, pastikan ayat kursi dibaca sekali sebelum daripada kita beredar daripada solat fardu kita, ataupun sebelum daripada berdoa, kerana kelebihannya besar. Dan ayat kursi ini mengandungi di sisi mazhab Kufah dalam resam Osmani kita, iaitulah sekitar 180 huruf. Maknanya, sesiapa yang membaca ayat kursi, dia telah mendapat 1800 pahala. Bayangkan, kalaulah kita membaca ayat kursi tadi setiap 5 waktu selepas solat fardu, kita akan mendapat 9,000 pahala dalam masa satu hari sahaja. Dan bayangkan, sekiranya kita membaca ayat kursi hanya sekali sahaja, dan ditakdirkan itu adalah malam Lailatul Qadar, 10 yang akhir kita beribadat, dan kita tidak meninggalkan ayat kursi, hanya sekali sahaja ayat kursi kita baca, dan malam itu adalah Lailatul Qadar, maka hendaklah kita darab 1,800 pahala membaca ayat Al-Kursi sekali, dengan 29,500 hari. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan bersamaan dengan hari, dengan kiraan